sekalian, menjelang pilihan tahun 2008, usaha untuk menggabungkan kerjasama PAS dan DAP keadilan berterusan dibuat oleh berbagai pihak. Hadirin sekalian, yang ni Ustaz Hadi tak cerita, iaitu DAP minta negara Islam tidak boleh disebut, iaitu DAP minta negara Islam tidak boleh disebut, dan kita berkempen di atas negara berkebajikan dan welfare state. Tapi DAP tidak juga bersama dengan Pakatan Rakyat. Kita bekerja sama dalam bentuk dipanggil tahalluf siasi. 29 September 2011, dalam perbincangan itu, Karpal Singh keras no hudud sebab ia bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Karpal keras, itu pendirian Karpal. Akhirnya keputusan apa yang dicapai? Keputusannya agree to disagree, yaitu kita agree dalam perkara yang kita bersetuju bersama, di antaranya untuk melawan ISA, ganti undang-undang ISA, good governance, menentang rasuah, dan apa saja yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan dijunjung bersama. Yang disagree-nya soal hudud. Maka selepas mesyuarat itu ulang, dan kita teruskan kerjasama dalam pilihan 2013 dengan slogan agree to disagree, yang mana kita setuju bersama banyak, yang tak setuju bersama hanya 1-2, di antaranya hudud.